Lepas tu kita klik kepada surat sikit. Habaq tu mana kata kadang-kadang kita hari ni tu nampak bunyi Mu'tazilah punya gitu, tapi kedudukan kita tu bila tak faham banyak nak jatuh ke jalan Mu'tazilah. Hidup bergantung dengan usaha, hidup bergantung dengan sabar. Nah, itulah pula imam hidup proses dengan ilmu apa dia, tazkiyatun nafsi. Nak bersih hati pula tu. Akidah kita pergi tu kena nak jalan sunnah. Tapi bila tetap mari asah di sini, dia panggil ilmu tasawuf, dia panggil syartul li kamalil iman. Syarat bagi nak sempurna iman kena tu duk kilap pula. Tu dia duk gilak pula tu. Kata gilak dia nak dibekarak mata. Nah, kita kata kerja nak makan apa? Tak ada Mu'tazilah tapi tak kerja nak makan apa, demo tak apalah. Kan buat demo tak apa, demo tak leh, mana gitu. Di mana kata hidup bergantung kuat dengan hukum adat. Tu dia tu. Jadi seolah-olah kata ni beri bekah. Dia boleh kita ikhtiar tak boleh bekah, tapi ikhtiar amallah. Sebab dia baik jahat. Sebab ni panggil amallah, masalah amilu. Tapi bergantung nubat iman tu. Kita tidak bergantung sini. Tidak kata ikhtiar saya beri bekah dah. Sebab kita usahalah. Bila usaha dapat sekian, alhamdulillah klik pada Tuhan. Boleh sikit, alhamdulillah klik Tuhan juga. Cuba kita pergi bergantung atas kerja kita. Sebenarnya kita ada biasa boleh sekian-sekian kerja kita. Selama kemari boleh 500 hari. Kurang tak banyak. Lepas tu kadang-kadang lebih lagi. Datang hari ni dalam jakonya boleh tak kurang ada 500, boleh 200. Mana nak ni boleh? Gagal. Sepatut aku kena boleh lebih hari ni. Gano tak siapa ni. Siapa dah buat gano? Jadi karik itu mu. Orang maju. Allah. Dia buat demo jadilah ni. Kalau dia ada akidah tinggi, kalau tidak dia kacau lagi. Allah pun nak kita juga. Lebih kita lagi pada Allah. Tak itu kan? Ada yang kacau nak patah betul dah. Semua kerja Allah. Allah pun nak kita juga. Jadi kita besar lagi. Tu apa nak pergi ke Mu'tazilah. Kita tak pergi Mu'tazilah. Lorang dia tu kau tu. Terus dak turun kau lorang tu. Nak kata semua kerja Allah Taala, kita mesti kena redha dengan qada dia. Kerana kita sekian, kerana Allah sekian, kerana Allah lebih baik. Kita kena ingat gitu. Nahnu aradna syai'an wallahu arada syai'an wallazi arada Allah khair. Dah ada aja. Inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta. Tengok tu. Baru kita tenang. Habis dia kata walaupun kita tidak pegang Mu'tazilah tapi bawa ke nak pergi kat tu. Nak pergi kat tu. Habaq itulah dalam tasawuf dia beki pula hidup suci supaya apa? Hati nak jadi suci, bila suci makrifat dia tinggi gantung dia Allah tu lah. Itu dah. Hanya dah ada ayat dah. Hak dok royak hubungkan dengan tauhid. Ayat tak ada baca kitab tasawuf. Dia semua dia masuk belaka dah. Pada kitab usul ada baca kan ni. Nanti dia dah masuk dah usul. Pada huraian mana kita kena kembali pada Allah, sabar, redha. Dia dah tu. Bila kita mengaji tasawuf, yang pertama sekali nak tasawuf untuk nak menyucikan hati. Sebelum nak gitu kena kenal nikmat. Bila terkena nikmat, dia mari apa? Syukur. Kita kena ujian daripada Allah. Bila kena ujian daripada Allah, dia mari sabar. Dia dah tu. Ilmu dia tak jaga tu. Maka tu bina di mana tu? Bina atas akidah iman tadi. Hingga dia panggil tahu dia ada dalil tahu apa tu lah. Ilmu apa-apa pun dia ada bahasa dalil, bahasa apa tu lah. Baik. Gama? Jabariyah dia iktikad dia salah betul saat ni. Dah salah betul tak boleh basuh ke hamba. Tu salah situ. Lepas tu betul tak bekas tak apa lama pakat dia tak ada basuh, tak ada bekas lah. Dia salah betul ni betul tak boleh basuh pada hamba. Dia semua Tuhan. Pasal salah. Ada kecek tu dia kak. Waktu Tuhan kak ni Tuhan makan, Tuhan ada makan. Punah tu. Lain dengan hak panggil ahli hakikat. Ahli hakikat dia panggil Jabariyah. Dia panggil kata batinan. La zahiran.
Ada Jabariyah zahiran wa batinan. Iktikad dia lagi dah tak boleh basuh apa dia ikhtiar sah pada hamba. Ada pun ahli sunnah ikhtiar sah dibasuh pada hamba. Tapi tak boleh bekas. Lepas tu bila makan dia naik tinggi, dia tak iktibar. Lepas tu bila naik pada tinggi makan dia. Kita ni pada hakikat bila kecak hakikat. Ada ke tak ada kita pada hakikat? Jadi situ. Tu je makan dia tinggi dia. Tak ada apa nak tak ada. Ya ni dalam musyahadah dia zauq tuhawi siapa. Bukan kita nak dia tak leh ni tuhawi suku. Tuhawi ke dia tak ada pandai makhluk. Sebabnya barang ada tak ada apa. Tak ada ikhtiar, tak ada apa nama ikhtiar, tak boleh bekah, apa tak boleh bekah. Klik pada Allah semuanya bekah. Bila klik pada situ, iktikad ada situ. Lepas tu zauqi mari dia tu lenyap segala makhluk dalam pandangnya dia. Pandangnya mata hati dia. Dia tak iktibar. Supaya orang tawaduk, harta ada tak ada kuasa ada. Dia orang kaya, cara duduk dia rendah. Kita tak tahu kata dia kaya, cara duduk dia rendah. Itu dia. Walau dia orang lebih, tapi cakap dia rendah diri. Dia akan hati bersih tu. Hati-hati kena tolong dengan ilmu tazkiyatun nafsi. Bina di atas akidah tadi. Kalau tak ada hak tu, kadang-kadang dia penama nak mari sombong, nak main ujuk, kerana tak bersih. Tu. Maka apabila dia sampai situ, dia panggil jadi Jabariyah batinah. Jabariyah batinah mana? Hati dia semua tu klik ke Allah, klik ke Allah, klik ke Allah semua. Bila klik Allah mana kita? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tu kita dah baca saja tu. Rasa makna dia dah. Tengok ba'al inna lillahi. Itu arti apa? Sesungguh kita semua tu lillah, li apa? Milik kepunyaan Allah. Kita semua kepunyaan bagi Allah. Apa makna kita? Ada. Ya la lil milik, la lil iktisar. Kalau milik betul. Kereta tu, kereta siapa? Kereta bagi kita tu, la bagi milik. Tu milik pada apa tu? Pada syarak. Milik majal. Tapi bila klik pada hakikat, semua tu bagi siapa? Bagi Allah. Inna, sesungguhnya kita semua ni lillah, hak Allah. Mana kita? Ada apa? Tu dah kata sama inna lillah, inna lillah. Lepas tu wa inna ilaihi raji'un. Kita semua akan pulang kepada Allah. Dia kata, beda. Mulut duk kata tapi hati tak ada rasa apa mulut duk kata tu. Tapi kalau kecak akidah, ya semua kita tu Tuhan ya. Semua kita ni makhluk Tuhan. Kecak bab akidah, bab bergengeng dah. Iktikad kita lagu tu. Tapi rasa dia tak pergi. Mulut dia kata dah tak rasa lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya ada. Cuba zuk makna dia tu mari. Inna lillahi tak ada kita. Tak ada apa. Sabit semua tu kalau kita hakikat, semua kita tu nak lenyap ambil ngapa? Potong dengan sepatah kata ya. La. Gapo la? Masa gapo tu pun la. Tak ada. Potong dengan la habis. Tu orang ahli hakikat dia kata la. Lepas itu dia kata sama dah. La. Apa la? Tak ada. Pakai kita apa tak ada. Tapi tak ada berasa pun mulut kata la. Kada ada la nya panjang. La. Tu. Lepas nabi pih hak lain. Lepas tu timbul contoh illallah. Tu baru ada. Tu ada hak punggung kan. Bukan baru ada mana isbat. Tu dia. Berarti orang hakikat dia cakap dia dah lah, apa kita tak reti dengar lah. Jadilah dulu deh pening. Tu dia. Kita kecah ni dulu hot.